Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk pembukaan pada tahun baru 2026, kami akan menjelajah suatu rumah tinggalan tinggalan Pak Usang. Saya on the way untuk mengambil Syarif. So, let's go. Okay, kita telah sampai di lokasi lah. So, Shadows stretch, the moon takes flight, veiled whispers weave through the night. Words like daggers, soft yet cruel. Under stars, the silence rules. Breathless secrets falling fast, each one heavier than the last. Talking all night. ni nampaknya macam rumah kediaman. Cari. Saya nak menaki tapi so nampaklah tinggalan keluarga. Ni adalah X-ray. Kita pun tak tahu apa sejarah dan kenapa dia tidak menghuni lagi di rumah ini. Jadi so kena hati-hati nak berpijak. Bismillahirrahmanirrahim. So ni adalah dari view dari atas. Ada macam penampakan store. Nanti kita akan ke belakang sana lah. Ni aku risau ni. Nampak bawah. So ni movie lama ni. Tapi saya tak berani nak ambil. Bukan kepunyaan kita, bukan harta kita. Tapi kenapa dia tak bawa sekali barang-barang dia? Kenapa dia tinggal? So ni mari lama. Untuk pengetahuan apa nama? Ada satu tim tu lupa. apa nama
penuh ke alam gaib. Dia dah explore di sini lah. So ni Syaril ada di tingkat bawah lah. Syaril bersama penjaja misteri pada hari ini lah. So banyak ni macam filem yang lama tu. Menurut kalender tu pada tahun 2000 lah. Maybe pada tahun 2000 dia ditinggalkan ataupun last owner diam dekat sini, tapi tak pastilah. So orang boleh nampak lah orang yang ditinggalkan begitu banyak. Nak ke sana cubalah kita ke sana. Tu banyak aduh ni apa ni, kamus tak tahulah benda tu. So ni bilik beginilah keadaan dia. Sorry, saya nak masuk. Kita cubalah masuk. Tapi kenapa dia tinggalkan rumah ni? Maybe ada something yang tak elok kot. Dia tak tahu. Ni nampak macam tak apalah. Syaril tengah naik. Okey. Saya dah naik, jadi saya akan turun ke bawah untuk explore di bawah. Let's go. Okey, kita explore di bahagian bawah. So yang ni dah tumbang lah. So yang ni mesin pasti bahagian dapur. Pedih. So, jadi saya ada yang macam tu. Pedih dan gatal lah.
Oh, yang ni kosan dapur. Ni store makanan rasanya lah. So ni bahagian belakang. Oh, macam banyak dia punya jamban lah. Punya jamban banyak. Ni adalah bahagian saya tak tahu apa. Dia macam rumah yang lama dekat, kalau tak silap saya, kita orang ada explore dekat tak apalah, nanti ada yang komen nanti lah. Dia sebiji macam yang pernah kami explore satu ke dahulu lah. Pesan bahagian belakang. So, adakah kami akan explore malam tu pulang pada Syaril kalau dia bawa saya explore malam, so kita akan pergilah. Terren kalau mesti pergi lah kalau explore malam lah. Tak ada escape lah. Okay. So yang tu rumah tadi lah. Dia macam saya rasa lah owner ni dia sama ada dia jaga rumah ini ataupun bukan, tak pasti sebab dekat situ lain. Maybe kita tak pasti. Kemungkinan saya boleh agak lah kenapa dia tinggalkan rumah ni. Saya rasa kontrak jaga kawasan ni mungkin dah habis. Saya rasa tak pasti. Kalau ada sesiapa tahu, komen lah kat bawah. Kalau tak tahu, apalah. Kita pergi ke banyak sekejap. Ini kunci.
Ni ada satu cang teh yang tinggal. Tahu lah teh apa ni. Jadi ini sajalah eksplorasi kami daripada penjara misteri pada tahun 2026 bulan 1, penghujung bulan 1. Jadi kita nak explore malam tu terpulang pada Syaril lah. Kalau dia bawa kita malam, kita akan pergi. Itu sajalah dari kami, penjara misteri. Assalamualaikum.